daripada doktor, terus jadi macam tu semalam. Doktor buat apa kat hang? Dia tepuk kepala aku. By the way, tak ada orang. Sebab Jaya waris. Dah sebab dengar malam ada orang cakap 22, tak tahu apa dia. Tu cakap Zurina mak apa udah? Pasang weh yang tak tukar. Weh. Oi, aku pun tua weh muka aku weh. Oh, dah. Zina tu sebenarnya kan? 24. Dah lah udah, tarik balik kata-kata. Yang itu ayah dengan ni. Walaupun tudung Dah, tapi tudung lebih kurang. nampak macam aku ajak sikit dengan ni pun. Dia nampak macam kakak kan. Dia nampak Matang. carry, matang. Tak payahlah penyayang yang udah. Udah tak payah udah. Tak latihan macam. Ina. Apa ni? Aku kena buat habis. Tetaplah mencerah. Wih, hari ni sumpah putih gila. Aku macam terpegomah. Tak apa, dia macam mana orang kata walaupun putih tapi dia nampak taklah fit sangat. Natural lah sikit eh. Dia tak bertapuk je lah. Oh, nampak. Saya dalam surau. Oh, foundation ni masih function eh. Ni surau kecil untuk cikgu-cikgu kat bilik guru. Cik GPT. Oi, ada yang berjuling eh? Kau tengoklah dulu dalam grup tu. Ni ada accident. Akibat tangguh servis keret apa dia? Weh. Betul dia masuk auto. Aduh, cakap betulan. Masuk tu kan. Buka iPad. Buka Sini lah. Jom. Ni dumbbell. Hari-hari punya aku bawa beg ni. Aja buat pegang. Bila orang kena bismillah dulu. Sabar aku nak lepas ha. Astagfirullah. Tak payah pergi gym. Itu dah bani tu bodybuilder. Ya. Berat gila. Hangat. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya. Banyak aku 2.5. Dia tak naik ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Finally balik pun. Dekat sekolah tak boleh fokus. Maizus baru boleh fokus sampai 3 jam lebih. Inilah ya bila lepas sebelum cerap. Sekarang dah pukul 5:30. I might not sleep today. Right now it's already 4. I still have a few things to finish. Dia ada banyak. Terbaik gila. I probably should get like 30 minutes of sleep or something. Anyway, just a bit more. Tinggal yang ni je. Habis. Sekarang dah pukul 5 lebih. Pukul 6 lebih lagi nak kena bersiap dah. Sekejap lagi mandi dulu. Kalau sempat tidur. Alhamdulillah dah habis 5:30. Aku nak tidur setengah jam. Oh my gosh, this is such a torture. Finally habis juga weh. Pukul 5:30.
lambat dah. 7 lebih dah. Pakai kapak Ika. Membototi aku. Let's go. Do the colleagues have Annie. Jangan pendek juga Annie. Okay, tengok cek. Cek ni apa? Singular. So kita kena okay, so jawapannya adalah bukannya Annie. Okay, cek sini kau berdoa kau teman. So, kenapa tak main Lila? Saya boiling panas. Boyish. Cik. Hampa lah. Teacher roti satu je kan teacher. Roti tu satu je. Comel yang mau ni. Ambil. Takkan sekali ambil teacher. Yang tu memang mouse TV tu. Oh, auto bergaya semua. Oh, auto senyap. Oh my gosh. Semua penuh dah. Seorang satu je. Dok, ni kedai RM2 yang botak. Boleh ke? Kami tutup ke tu yang tutup? Cepat, teacher nak kena jumpa lecturer teacher ni. Terlebih lah pula. Bedok, but it's okay. Love. Macam tepung gomak. But hey, this is my sarapan hari ni. Kita ada benda ni. Kita ada main game tu. Tengok dekat lagi. Game ni. Kita ada jajan. Kita ada my station. This is smartboard. This is Flipkart, Flipkart, something like that. And then we have tons of spaces here. This is my lecturer's punya area. I already packed everything. We have tons of things. I am excited. This is probably my last sarapan. I think it is my last sarapan. So let's go. This is the station for Dr.
Kita ada buku log, RPH, slide. Oh, okay. Pie. Sedikit jajan sebab aku pun lapar kalau aku main bercerap. And this is our RBT place. Hello. Oh, dekat sangat. This is the disaster after cerap. Bye. Aku dah habis. Aku dah habis. Yay. Pasal aku nak tengok mak aku takut. Aku tak tengok lagi. Aku risau, nervous. Alhamdulillah dapatlah juga. Cemerlang tu ada lah juga. Semoga dapat A- lah at the very least. A-. Risau. So, dah habis. Cerap. Bad news. Sebabkan aku tisol, aku dicerap oleh doktor yang bukan tisolien. Banyak berbahaya aku kena buat. Banyak sangat. Macam orang panggil lesson plan yang tak kena, yang tak boleh guna wheel lah, apalah. Aku agak sedih tapi tak apa sebab aku dah habis cerap. Yelah, sebab aku dah cuba terbaik kan, dan aku belajar berdasarkan based on tisolien. So rasa macam unfair lah sebab aku bukan belajar cara sastera untuk mereka, untuk doktor komen macam tu, faham tak? Astagfirullahaladzim. Yay. Sekarang dah pukul berapa? 2 nak dekat 2:30 kan? Oh, you block dia. Dah habis. Tak payah buat habis dah. Aku patut buat lagi lah kan, tapi tak ada pressure dah untuk buat RPH sehari-hari. Kan jangan macam tu. Lepas ni kena buat vlog. Dok. Cara-cara tu idea vlog hang lepas dah habis ni. Tak mau aku. Dekat rumah, okey, refleksi. Yang ni Apa yang aku rasa aku boleh buat untuk praktikum dan apa yang aku rasa aku tak payah buat. Yang hampa semua perlu elakkan buat. benda-benda tu memang akan dapat view, tapi aku nak buat untuk kita-kita je, bodoh-bodoh ni, lawak-lawak ni. Hang ni buatlah benda dapat pahala. Hari ni hari last cerap. Sorry. Tak lama. Aku dah tidur aku. Me and my brain. Dia dah ni lah, cak. Nak cak sekali kan? Tiba-tiba rajin. Dah full dah. Bye. Tidur. Yay! Bye.